Selepas proses penanaman, proses penyelenggaraan juga amat penting. Pokok yang ditanam akan terdedah kepada tumbuhan menjala yang boleh menyekat pertumbuhan pokok tersebut. Tumbuhan menjala perlu dibuang dengan diselenggara secara berkala untuk mengelakkan persaingan sesama pokok yang lain dan menggalakkan pertumbuhan. Pengurusan penanaman juga perlu dilakukan dengan konsisten. Di atas usaha ini, pada tahun 2012, status hutan simpan Bukit Piton telah dinaik taraf kepada kelas 1, iaitu hutan simpan yang dilindungi sepenuhnya. Status ini tidak membenarkan kawasan hutan ini untuk dieksploitasi bagi tujuan pembukaan tanah dan pembalakan. Sepanjang tempoh 10 tahun projek ini berlangsung, hampir 300,000 pokok dari 95 spesies telah ditanam di kawasan pemeliharaan ini.